Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu telah memutuskan bahawa Sabah mempunyai hak ke atas 40% hasil Sabah dan the federal government kena bayar balik segala amount yang tertunggak selama ini. The good thing is, the current federal government is not denying Sabah's rights. They are already working on a sustainable solution. Dan isu ini dan pengembangannya adalah sesuatu yang Rena rasa setiap rakyat Malaysia kena faham dengan mendalam sebab isu ni berkaitan dengan how negeri-negeri dan the federal government treat each other. It's about restoring trust, fairness and unity in Malaysia. The simplified history is, dalam Perlembagaan Persekutuan, Artikel 112C dan 112D, it guarantees that 40% of the federal revenue collected from Sabah shall be returned to Sabah. And sepatutnya setiap 5 tahun kena ada amount and calculation review untuk peruntukan ni. Tapi masalahnya, it hasn't been done since 1974, resulting in news like this. Apa yang Sabah dapat tak setimpal dengan apa yang telah dijanjikan. So, selepas membawa isu ni ke mahkamah, the High Court ruled that the federal government should have done that revision. Dan tunggakan bayaran daripada tahun 1974 sehinggalah 2021 perlu dibayar. Now, credit where credit is due, Kerajaan Mandani dah nampak dah isu ni. Dan diorang dah bagi a special grant of 600 juta berbandingkan dengan 26.7 juta yang diberikan sebelum ini. And to be clear, ini bukan satu settlement and then case closed. Ini adalah satu act of good faith. Sementara kerajaan struktur semula cara untuk bayar balik amount ni. Sebab amount ni bukan sikit, allegedly berbilion-bilion. And any repayment must be sustainable and measurable. Tapi masalahnya, belum ada structure untuk quantify amount ni. Cara dan timeline payment ni pun tak ada. And legally, inilah antara sebab kerajaan nak consider an appeal untuk gain time and transparency. Kena propose benda macam joint auditing, phase review dan juga accountability on both sides. Sebab honestly, nak bayar Sabah segedebuk macam tu, memang Malaysia tak mampu. This is one of the reasons kenapa Rena faham kenapa PMX nampak macam dia so obsessed dengan money recovery from corruption. And selalu cakap Malaysia kena bayar balik debts from the past. Jadi bagi rakyat, it's really about restoring our faith and trust in Malaysia's system of shared prosperity whilst making sure that Malaysia's finances is stable.